Setakat April 2025, Premier Sarawak ialah Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Beliau telah memegang jawatan ini sejak 1 Mei tahun 2022 selepas perubahan gelaran daripada Ketua Menteri kepada Premier sebagai sebahagian daripada usaha Sarawak untuk memperkukuh autonomi negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963 Ma 63. Abang Johari, yang juga dikenali sebagai Abang Jo, merupakan anak bongsu kepada Gubernur pertama Sarawak, Allahyarham Tun Datuk Abang Haji Openg. Beliau dilahirkan pada 4 Ogos tahun 1950 di Limbang dan memperoleh ijazah sarjana dalam pengurusan perniagaan dari Universiti Brunel, United Kingdom. Sebagai pemimpin Gabungan Parti Sarawak GPS, beliau meneruskan pelbagai inisiatif pembangunan ekonomi dan digitalisasi negeri termasuk pelaksanaan Pelan Gas Sarawak dan transformasi ekonomi digital menjelang 2030.